Anda nak tahu tak kenapa ramai orang gagal menabung? Sebab duit tu sentiasa bocor. Sebab tu ramai sekarang pilih emas. Jadi kepada anda yang sudah tonton video saya sekarang, tengok video ini sampai habis dan save video ini untuk rujukannya akan datang. Ramai orang gagal menabung, niat memang ada, semangat memang tinggi. Tapi setiap kali cuba simpan duit, akhirnya bocor juga. Masuk akaun bank, kejap lagi swipe habis. Letak dalam tabung, tiba-tiba ada keperluan lain pula. Sebab tu makin lama, makin ramai pilih emas ini sebagai simpanan. Bila duit ditukar kepada emas, automatik kita tak mudah nak belanja. Nak jual emas bukan semudah keluarkan duit dari ATM, dan biasanya kita tak akan fikir 2-3 kali sebab nilainya makin lama makin naik. Emas ni ibarat tabung paksa. Dia bantu orang yang gagal menabung jadi lebih disiplin. Bayangkan kalau setiap bulan kita tukar RM100, RM200 kepada emas, tanpa sedar dalam setahun anda dah ada simpanan yang kukuh. Jadi kalau anda sendiri selalu gagal menabung, jangan teruskan cara lama. Ikut langkah ramai orang sekarang simpan emas. Sebab inilah cara paling berkesan untuk pastikan simpanan kita betul-betul kekal. So dapat sesuatu, semoga bermanfaat. Belum lagi ada akaun Gap untuk bermula, boleh refer di pin video untuk saya bantu alihkan simpanan kepada emas. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan keuangan.